どんなこともできそうな気がしていた。あっとけない僕と君、未来に期待してた。叶えることの難しさを知るのは少しだけ大人になった夜だった。目を背けたくなったけど、あの日僕らは泣いて泣きじゃくってそれでも諦められない夢を語り、ほんのわずかでも希望を探して闇雲にもう一度歩き出した。今はまだ夢は夢のままかもしれない。僕らは少しも強くないかもしれない。だけどこの想いは止められないから、何度でも前へ前へ君と。Itu pun dia. Ya, macam itulah. Cepat datang dekat lagi. Baiklah, itu pun dia. Saya akan tangkap awak. Ya! Mari sini cepat. Ya! Saya Arashi yang hebat. Saya akan tangkap awak hari ini. Sini, sini, marilah. Saya ada dekat sinilah. Rasakan! Berjaya! Ia adalah perangkap istimewa yang saya dah siapkan selama sebulan. Sekarang awak rasakanlah. Huh? Alamak! Awak ni biar betul. Baik, marilah. Awak hampir cedera tadi. Awak tahu tak? Dengar budak. Cepat pergi dari sini. Saya bukan budak lah. Tiger, kalau awak nak makan benda tu boleh je. Oh.
Hebatnya. Dengar sini budak. Tempat ni bahaya untuk awak. Apa awak buat dekat sini? Saya dah cakap saya bukannya budak. Nama saya ialah Arashi. Dan awak ni siapa? Baker! Ya, saya di sini. Baker? Ya, dan ini kawan saya, Fang Tiger. Kawan awak? Dan ini adalah keluarga saya. Pasukan Supreme. Pasukan Supreme? Kamu ni teruk betul lah. Atuk dah bagi tahu jangan ke sana, tapi kamu tak nak dengar kan? Dengar sini. Jangan pergi ke sana lagi. Sebagai hukuman malam ni, kamu jangan makan. Degil betul. Terima kasih banyaklah sebab selamatkan cucu saya hari ni. Itu perkara kecil aja. Terima kasih sebab dah bagi kami makan. Kami semua hampir kehabisan makanan dan itu teruk betul lah. Kurame, awak nak pergi ke mana tu? Mungkin dia nak periksa Grakio dan yang lain-lain. Kak Candy, itu daging saya lah. Kenapa awak ambil saya punya? Awak dah makan banyak lah avocado. Jadi, Baker, bolehkah kita duduk di sini beberapa hari? Hish, Garlic. Awak ni kan asyik fikir nak berehat aja tau. Oh, janganlah marah sangat. Betul apa yang Sos cakap tu. Awak ni memang pemalas lah. Macam mana kalau ia terlepas masa kita berehat nanti? Iya? Ianya Zoid. Ia terlepas daripada Death Metal 10 hari yang lalu. Apa dia Dead Metal? Empire Dead Metal ke? Ya. Diketuai oleh ketuanya Gallagher. Empire Death Metal cuba gunakan Zoid untuk menawan dunia. Mereka nak jadikan Zoid sebahagian daripada tentera mereka. Tapi apabila ia melarikan diri, ia dah musnahkan hampir 100 buah Zoid. Memang ada ke perkara macam tu? Ianya legenda dan spesies Zoid singa yang jarang ada. Spesies singa legenda? Apa maksud awak ni? Wild Liger. Ia ada berdekatan sini. Maksud awak, tentera Death Metal akan datang ke sini untuk menangkap benda tu? Ya, macam tu lah. Kami nak bagi tahu yang mereka takkan sesekali datang ke tempat macam ni. Awak semua ni pasukan yang menentang Death Metal ke, ha? Ya, baiklah. Saya boleh cakap yang awak hampir betul tentang perkara tu. Awak semua, boleh tak sesiapa tolong halau Zoid tu keluar dari sini? Kenapa pula tu? Sangat menakutkan. Kita pun rasa tak selamat nak keluar rumah. Siapa punya kerja lah agaknya yang bawa Zoid tu ke sini? Teruk betul lah. Teruk awak cakap, ya. Saya lebih suka kalau dipanggil pemburu Zoid yang mencabar, yang mengelilingi dunia menaiki Zoid. Harapnya awak jangan kecil hati ya. Semua orang takutkan Zoid sekarang. Kami faham, ia perkara biasa. Mungkin juga, tapi cucu awak tak rasa macam tu. Arashi memang obses dengan Zoid. Dia obses? Ayah dia dulu adalah pemburu Zoid. Ayah, boleh saya tengok buku pengembaraan ayah? Dah tentulah boleh. Bacalah betul-betul ya. Semua pengembaraan hebat di dunia ada kat dalam ni. Arashi, dunia ni memang luas. Kamu boleh ke mana saja kalau kamu tetapkan minda. Ayah. Tapi saya tak nak cucu saya masuk campur urusan Zoid ni. Memandangkan dia hampir cedera tadi, mungkin dia dah takut dengan Zoid dan takkan berani nak dekat. Yahoo! Awak ni memang kuat lah. Baiklah, saya nak jadikan awak pasangan saya, ya? Tiger, tu adalah pasangan saya. Ha? Awak hampir cedera tadi. Tak tahulah yang awak ni peminat Zoid atau dah hilang akal. Awak rambut kembang. Jangan panggil saya rambut kembang. Apa kata awak bagi pada saya? Ha? Jangan nak merepek lah. Lagipun, saya tak rasa budak macam awak ni boleh kendalikan Zoid ni. Kuruame, saya akan masuk ke hutan untuk mencarinya malam ni.
Tunggu. Saya belum habis cakap dengan awak lagi. Saya tak ada apa lagi nak cakap dengan awak lah, budak. Pengecut. Wow. Kawan, yang ni Grachiosaurus kan? Selain daripada awak dah jumpa sesiapa yang boleh kendalikannya ke? Oh ya ke? Arashi! Arashi! Kamu di mana? Arashi! Habislah kita. Mari pergi! Grachio! Ayah. Tak mungkin. Satu libasan aja. Arashi! Memang ayah lah. Arashi, jangan! Bahaya! Ayah! Memang ayah rupanya. Ayah dah balik. Ini pasangan Zoid ayah. Grachiosaurus! Ayah saya ada pasangan Zoid. Arashi, carilah pasangan Zoid kamu. Kalau betul-betul cari, kamu pasti akan jumpa nanti. Apa dia cari pasangan Zoid? Ya, memang betul tu anakku. Bila kamu dah jumpa, jangan sesekali lepaskannya. Pergilah mengembara untuk melihat dunia yang luas ni. Selamat jalan, ayah. Jumpa lagi nanti. Selamat jalan, ayah. Itu pun dia. Tempat ini bergema bila ia mengaum. Kurohame, apa yang berlaku? Jangan cakap yang budak tu. Bunyi tu macam saya pernah dengar. Di mana dia? Di mana dia? Saya takkan lepaskannya. Memang tak syak lagi. Ya, itulah dia. Itulah pasangan saya. Biar betul, saya tak nampak apa-apa. Tanda apa pula ni? Besarnya dia ni. Saya tak boleh gerakkan tangan dan kaki saya. Menakutkan, sangat menakutkan. Tapi saya bukan musuh awak. Saya ni pasangan awak. Bawa bertenang, boleh tak? Macam mana awak dapat luka ni? Dah jumpa pun. Siapa awak semua ni?
Oh, berani betul budak ni. Awak tak kenal siapa kami. Kamilah Empire Death Metal yang sangat menggerunkan. Apa Death Metal? Ya, kemusnahan dan kawalan yang sangat hebat. Sebab tu kami dipanggil Empire Death Metal. Awak dah tahu siapa kami. Ke tepi sikit. Itu Zoid yang larikan diri daripada kami. Jadi jangan masuk campur. Sekejap, dengar ni. Mereka semua ni yang cederakan awak. Teruk betul mereka kamu ni. Kamu semua dengar Mereka sini nak kena. baik-baik. Apa yang kamu semua terjengkat dekat sini? Pergi tangkap Zoid tu sekarang. Kejutkan Zoid tu dengan kuat. Oh. Hentikannya! Ya! Nampaknya awak masuk campur urusan kami. Saya akan kerjakan awak. Kejutan elektrik ni boleh tahan juga. Kawan, awak tak apa-apa ke? Aduh. Kawan, dengar ni. Saya dah cakap. Saya ni bukan... Saya ni bukan musuh awak lah. Kalau kamu buka hati kamu, Zoid tu akan terima kamu. Beritahu yang kamu nak jadi pasangan dia sepenuh hati kamu. Bersama selamanya. Ya, teruskan lagi. Ya, sikit aja lagi. Dan tingkatkan lagi kuasa. Hentikannya! Bagus tu. Kita terus tingkatkan lagi kuasa, ya. Apa yang berlaku? Boltan tu terlalu tinggi. Ia dah rosak. Biar betul. Pergi cepat. Apa lagi? Cepat pergi betulkan benda tu lah. Saya dah cakap jangan masuk campur urusan saya. Baiklah, tinggal satu aja lagi. Itu dia. Itu yang terakhir. Saya tak ada masa nak layan awak sekarang ni. Cepat, mari ke depan. Sasakannya. Hati-hati ya. Jangan sampai mereka ni berkecai. Hei. Apa pendapat awak? Apa kata kita lawan mereka? Simba! Saya dah terlambat ke? Bagus, hebat. Tangkap mereka. Tangkap mereka sekarang juga. Baiklah! Apa dia? Itu tak mungkin. Menakjubkanlah. Itu Zoid spesies singa, raja bagi segala Zoid. Dan budak tu kendalikannya. Mari pergi! Kejarkan mereka. Kejarkan mereka. Cepat lari. Kita dah berjaya! Jangan haraplah. Awak tak boleh lari kalau mereka serang awak dengan serentak. Kita boleh lakukannya. Cepat kerjakan mereka. Tiger! Mari mulakan! Nanti dulu, Tiger.
Apa benda ni? Ia adalah kunci Zoid. Awak? Ia bukti yang manusia dan Zoid ada ikatan yang sangat kuat. Kunci Zoid. Sekarang bebaskan naluri awak tu. Hebatnya! Apa benda semua ni? Naluri dilepaskan. Itu je Wild Blast. Cepat kerjakan mereka! Mari kita pergi, Liger! Akan datang dalam Zoid's Wild. Itu dia Wild Blast. Kuasa yang dibina dalam diri Zoid. Ikatan sebenar antara Arashi dan Wild Liger akan terus diuji. Death Metal menyerang!